doa yang Pak Menawai nak baca ni sebenarnya adalah doa untuk buka hijab. Hah? Ya, doa untuk buka hijab, di mana doa Macam mana? Ada yang berjaya nampak ke alam gaib? Tapi kalau berjaya pun, saya nak ingatkan, dia ada tapisan-tapisan lagi. Umpamanya kita nampak seseorang tu ada benda di belakang dia. Tapi bila kita baru berjalan dan tak faham lagi, mungkin kita akan kata dia membela. Sedangkan mungkin itu adalah saka ataupun sihir yang dihantar ataupun benda sekeliling yang mengikut. Jadi kita boleh ibaratkan macam ni lah. Awak ada satu telefon, awak pergi buka sistem file tu kau pun tak tahu apa benda, kau pergi tekan, tak tentu hala dan benda tu jadi jam. Benda tu tak patut kita nampak pun. Sebab itulah ianya disembunyikan. Jadi antara yang pernah saya hadap perkara ini adalah sekitar 20 tahun dulu. Itu antara kes yang terawal. Kita terpaksa tune balik dan tutup balik apa yang telah dibukakan. Isunya buka tapi tak boleh kontrol. Itu adalah mudarat. Kadang-kadang benda di alam sana dia pun tak nak tengok kau. Dia pun ada kerja lain. Tetapi sebab kau boleh nampak, kau pula dah menyibuk. Itu yang kepentingan untuk nampak apa yang perlu sahaja. Jadi siapa ada masalah yang dah nampak tak boleh kontrol, mungkin kalau ada masa boleh datang jumpa Abang Hadi di sekitar Shah Alam. Kita minum-minum, kita cuba betulkan balik apa yang patut kita susun balik, supaya kita hanya nampak yang perlu, ataupun kita mohon Allah tutupkan supaya tidak lagi menjadi mudarat dan kita pun tak cemperak sana sini. Jumpa lagi tentang buka aura esok. Assalamualaikum.